Wahai Allah, Tuhan yang maha berkuasa dan maha mendengar. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ampunkanlah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar, ya dzal jalali wal ikram, kau rezekikanlah hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau mudahkanlah urusan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau luaskanlah rezeki kepada mereka, ya Allah, rezeki yang halal dan diberkati. Wahai Allah, mudahkanlah untuk mereka tunaikan hutang-hutang mereka, ya Allah. Wahai Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Tetapkanlah iman kami, ya Allah, sehingga akhir hayat. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, wahai Allah. Menjadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.